Okay guys, Assalamualaikum. Depan aku ni ada Teschner chain engine K3 Okay, biasanya orang tengok engine dia jam tau. Engine pula dah. Dia punya Teschner. Okay, Teschner dia ni orang tengok nak test je ni tau. Okay, orang tengok apa pasal dia tak main sangkut. Ni sini. Sebenarnya Teschner ni dipakai dia hidrolik tau. Dia kena tuang minyak kat sini. Tengok ni. Ni ada longkang laluan minyak dia. Aku tuang je dia punya minyak dia. Lepas tu yang bawah ni aku tolak dekat atas supaya dia buka lock dia. Lock dia tu baru main. Macam ni. Okay, ni. Tengok dia sedut. Dia sedut minyak dia. Ingat sorry. Okay. Kelang kabut lah. Okay, ni. Dia kesedut minyak dia. Dia ketuang lagi. Minyak dia. Tolak. Buat dia kesedut minyak dia. Okay, agak-agak minyak dah keluar depan ni. Baru boleh pasang, barulah dia lancar. Kalau tu tak ada, dia sangkut-sangkut. Okay, itu saja.